Nasi dagang jantas tu sebab dulu Kak memulakan perniagaan daripada bawah je jantas. Memulakan perniagaan tu dah lebih kurang 24 tahun. Panggil nasi dagang, bawa dia tu cuma dengan nasi, lauk. Dulu kita pakai belimbing buluh. Letak terus dalam gula. Dulu tak ada, learning je kita mengikuti perubahan zaman. Masuk acor, termasuk acor. Tu yang nasi dagang main lauk, nasi dan belimbing dalam kuah teru. Nasi dagang jantas tu sebab dulu Kak memulakan perniagaan daripada bawah je jantas. Selain nasi dagang, nasi kunyit. Kalau orang biasa, ada juga orang panggil pulut kuning. Lepas tu nasi impik, nasi kapik. Kita orang panggil nasi kapik. Makan dengan kuah nasi dagang tadi. Kita ada nasi lemak biasa, nasi lemak orang Terengganu ni nasi lemak ikan. Betul ada kat bili. Tapi kadang-kadang telur ada juga masuk dalam. Lepas tu nasi minyak. Nasi minyak Terengganu ni kita panggil dengan makan dengan gula kemok. Kita panggil kemok. Marilah makan nasi dagang ramai-ramai kedekat ni insya-Allah. Rasanya memang rasa orang panggil pesen lama lah. Buat pun cara lama. Pakai beras pun beras pesen lama, bukan beras baru-baru learning lah. Okey, gitu je lah.